Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Ampunkan dosa kedua ibu bapaku, keluargaku dan sahabat-sahabatku, Ya Allah. Sesungguhnya aku bersyukur atas rahmat dan hidayah yang Kau beri padaku, Ya Allah. Bawalah aku ke jalan yang lurus dan benar untuk terus tawakal padamu. Sesungguhnya hanya Kau tempatku berharap dan meminta keampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta saya sekarang ini, saya harap kau boleh hidup tanpa saya lah. Iban. Dah agak dah kau dekat sini. Puas aku cari kau dekat masjid tadi. Kenapa tak buat telefon? Aku saja cari ketenangan. Ni Puan Zahira dah tunggu dah dekat butik. Kau kan nak kena siapkan rekaan dia hari ni. Hah? Hari ni? Hari ni lah. Kalau tak buat apa aku cari kau. Okeylah. Jom. Jom. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim Zehra Hanım. Bugünün tarihimi tamamen unuttum. Şükürler olsun ki içeceksin. Yoksa siparişimi iptal etmek zorunda kalırdım. Bu negeri içki değilsin. Söyleyeyim hanımefendi Zehra Hanım. Biliyorsunuz değil mi? İlk baş şimdiye kadar. Karşılaştığınız yetenekli tasarımcıdır. Hayır. Evet, bunu biliyordum. Bu yüzden bekliyorum. Sadece en iyisi değil, aynı zamanda çekici ve kibar da. Lütfen başlamayı. Başlayalım mı? Zehra Hanım? Bu kumaş tasarım için mi? Evet. Vay, bu gerçekten harika. Tüm sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin hanımefendi. Hazır olduğunda sizi arayacağım. Tamam, sana güveniyorum. Gitmem lazım. Ya, teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kau ni kenapa? Teringat kat dia lagi ke? Tak ada apa yang boleh buatkan aku lupa tentang dia.
Habis tu kenapa tak balik je Malaysia cari dia? Tanya dia kenapa dia buat keputusan macam tu. Kau boleh tak jangan tanya aku pasal tu? Aku tak nak fikir pasal tu sekarang. Tak kata tak, masalahnya sekarang ni muka kau tu. Muka kau buat aku bertanya-tanya. Muka kau kusut ke tak? Mana aku tak kusut? Lagi satu kau kena ingat, pertunjukan fashion kita tu berapa minggu je lagi. Aku tengok progress macam tak ada je. Adalah, aku punya plan. Dah lah. Aku lapar lah sekarang ni. Kau belikan makanan boleh tak? Nak apa? Apa-apa je. Ash, nanti simpankan kain ni. Jana? Ya, Cik Iqbal. Jana? Ni ukuran baju Puan Zira. Awak boleh mulakan jahit? Baik, Cik Iqbal. Ni kamu ni. Tak habis nak malukan Nabi eh? Kamu diam ni. Jawab! Iqbal? 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 Iqbal! Apa kamu fikir? Kamu dengar tak apa soalan saya tadi? Dengar Ustaz, saya tengah fikir apa yang Ustaz tanya. Betul kamu fikir? Baik. Apa soalan saya tadi? Soalan Ustaz, apakah ayat yang terkandung dalam surah Al-Araf mengenai pakaian dan takwa? Jawapannya ada dalam ayat 26, Ustaz. Ya bani Adam qad azalna alaikum libas sayuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Maksudnya Ustaz, wahai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan pakaian kepadamu untuk menutup aurat dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah adalah yang paling baik. Sesungguhnya ini adalah sebahagian daripada kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Memang itu jawapannya. Kamu semua dengar? Dengar. Baik. Jadi, sebelum kamu semua pulang ke rumah masing-masing untuk bercuti, Ustaz ada satu tugasan yang mana Ustaz nak dengar kamu semua ceritakan tentang cita-cita kamu selepas tamat sijil tinggi agama Malaysia nanti. InsyaAllah, minggu depan Ustaz nak dengar jawapan daripada kamu semua. Boleh? Boleh Ustaz. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cerita Ustaz tu. Kejap. Apa dia? Okey, soalan saya nak tanya. Awak dah fikir dah awak punya cita-cita nak jadi apa? Saya tak fikir lagi, Cara. Oh, tak fikir lagi. Tapi saya dah fikir dah. Apa kata awak tanya saya, apa cita-cita saya? Tanya. Apa dia? Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi makmum kepada awak. Bagus kamu cita-cita. Saya tak faham.
Bukankah sebelum ni memang saya dah jadi imam untuk kelas ni, kan? Aku pun pernah jadi imam kau. Apa masalah kau? Kau ni kan sibuk lah. Bukan. Macam ni, maksud saya nak awak jadi imam untuk solat subuh, zuhur, maghrib, asar. Terbalik. Asar, maghrib, isyak. Macam tu. Mana boleh, Tiara. Tak boleh. Tak boleh. Setiap orang ada giliran masing-masing. Awak kenalah sabar. Ha? Bukan giliran masing-masing pula. Maksud saya macam ni, yang kepak-kepak, kepuk-kepuk. Selamat. Jangan sampai habis. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tiara. Apa kamu cakap ni? Tak manis tau. Perempuan gurau macam tu. Kamu pun tahu kan? Tambah-tambah kamu tu sekolah kamu. Ustaz, saya faham. Minta maaf, Ustaz. Saya kena solat taubat sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara tu macam tu lah. Suka bergurau. Kalau tak dibendung, makin jadi-jadi. Dia ada skru tak ketat tu, Ustaz. Jadi, kamu tak payah nak fikir apa yang diguraukan tadi. Baik kamu fikir apa soalan saya dalam kelas tadi. Yalah, Ustaz. Terima kasih. Saya rasa saya pergi dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Kenapa kan? Bapak aku tak boleh ambil pula, ada kerja. Aku balik naik bas kot. La ilaha illallah. Sekejap lagi ayah aku sampai. Kau tumpang je lah ayah aku. Kau boleh je hantar. Kau ni tak payahlah. Kau nak pergi mana, aku nak pergi mana. Mana sama. Tak payahlah, susah je. Ha? Nah, bukan jauh pun. Lagipun ayah aku tu memang suka jalan-jalan. Jom je lah. Tak payahlah, Zaini. Aku tak nak susahkan kau. Susahkan apa? Aku bawa kereta, ayah aku. Nak banyak bising lah kau ni. Dah lah, cepatlah siapkan. Bawa kemas. Ha? Tu, bapak aku dah sampai ni. Bagi kat sana pula. Oh. Betul ni? Tak nak bapak kau hantar? Ish, tak payahlah, susah je. Ha? Apa yang susah pula? Yalah, aku naik bas je, tak apa. Okeylah, aku gerak dulu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan kita jumpa tau. Ya. Okey. Saya dulu. Rindunya. Ya Allah, ibu sihat Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Ya Allah, Ali bukakan. Masya Allah, baiknya adik siapa tu? Allahu Akbar. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah balik dah pun anak Umi. Ya Allah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Umi macam mana? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Abi mana? Bukan Abi jemput Iqbal? Dia mesej Iqbal tadi. Dia cakap dia tak datang, ada kerja. Lah, habis balik ni apa ni?
Naik bas? Kenapalah tak cakap dengan Umi? Umi boleh jemput kan? Tak apalah, Umi. Bukannya jauh pun, dekat je. Kan asalkan selamat. Betul tak? Yelah. Jom masuk. Umi ada masak nasi berani tau. Wah, istimewa. Umi jom. Yelah, nak Umi kan nak balik. Mana abang? Kalau Abi sibuk, abang tu pun samalah sibuk. Satu pejabat kan? Yalah. Ada, cepat. Masya Allah, Umi. Umi, Iqbal belum makan lagi dah terliur tau, Umi. Dah terliur dah? Jazakallah. Cepat. Baca doa dulu. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah Abi lah. Kenapa nak salahkan saya pula? Tak ada masalahnya sekarang ni. Kamu pergi jumpa dengan klien, tak beritahu dengan Abi. Lepas tu kami buat urus niaga dengan dia. Nak bagi dia sampai 35%, tahu tak? 5% pun kita rugi tau. Bukankah Abi dah serahkan pada saya untuk buat keputusan bincang dengan klien? Kenapa nak pertikaikan pula sekarang ni, Abi? Itulah. Kamu ni suka buat keputusan tak nak bincang. Patutlah isteri kamu lari, tinggalkan kamu, minta fasad. Abang? Dahlah, jom. Doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan afiat ma razaqana wa qina azabannar. Amin. Abang suka nasi berani, tu yang Umi buat. Nah. Tak boleh? Ni tak boleh baiki ni, Umi. Ni dalam ni. Iqbal tak boleh baiki sangat ni. Kena cari barang ganti. Tak apalah kalau macam tu. Esok tu makan Umi lah pergi kedai jahit. Okay? Kita panggil pomen datang sini. Boleh? Tak apa kena ni. Umi. Kenapa? Iqbal nak tanya sikit. Si pasal Abi dengan abang kan? Abi dengan abang tu memang selalu gaduh ke? Macam itulah Iqbal. Dah dua-dua jenis keras hati, tak nak mengalah. Umi okey tak? Kadang-kadang tu tertekan juga. Tapi nak buat macam mana? Umi serahkan je lah pada Allah SWT. Mudah-mudahan dia-dua tu lembut hati. Tak bergaduh lagi kan? Taklah, tak payah fikir pasal diorang tu. Ni Iqbal kena belajar bersungguh-sungguh tau. Dapatkan keputusan yang baik dalam sijil tinggi agama tu nanti. Ya? Ya. Amin. Amin. InsyaAllah. Abang? Ya, Iqbal dia ada tanya saya pasal abang dengan Rashidi. Dia tengok abang dengan Rashidi asyik berbala je. Itu kan pasal kerja. Saya tahu, tapi Iqbal tu kan faham sangatlah dia tu mudah sangat risau. Lagipun tahun ni kan dia nak ambil peperiksaan. Saya tak naklah nanti bila dia tengok abang dengan Rashidi tu asyik nak berbala je, takut mengganggu pula dia. Dia tu kan suka fikir jauh sangat. Yalah, nanti saya senang saya cakap dengan dia lah. Kamu dah solat? Dah, Abi. Ni, apa yang kamu nampak siang tadi antara Abi dengan abang kamu tu, sebenarnya tak ada apa-apa. Semua pasal kerja je.
Abi tak nak kamu fikir bukan-bukan. Sebenarnya Abi pun dah banyak serahkan tanggungjawab Abi dalam syarikat tu pada abang kamu untuk dia belajar macam mana nak uruskan perniagaan. Yalah, abang kamu tu dah makin dewasa, kadang-kadang dia fikir dia boleh buat keputusan sendiri tanpa bincang dengan siapa-siapa. Dia macam gini tau. Dalam perniagaannya, sebelum kita buat apa-apa juga keputusan pun kita kena dapatkan nasihat ataupun pandangan daripada orang yang lebih banyak pengalaman. Sama juga dalam kehidupan. Kita kena perlu dapatkan nasihat, pandangan supaya kehidupan kita ni lebih terjamin. Abi sayang kamu berdua tau. Nabi, Umi panggil makan. Yalah. Makasih. Okey. Toki tu cakap esok dia hantar budak dia ke rumah betulkan mesin jahit Umi tu. Sempat ke nak jahit jubah atuk, Umi? InsyaAllah sempat. Iqbal. Tiara. Awak buat apa kat sini? Ni saya beli benang. Awak buat apa? Nak temankan Umi saya. Oh, Umi. Assalamualaikum, Umi. Saya Tiara, kawan sekelas Iqbal. Umi, ni. Tiara ni, dia lah paling suka sangat menyangka orang dekat suara agama tu. Tapi hati saya baik. Suci sesuci lebaran. Ya lah tu. Alah, daripada air muka Tiara tadi ni. Ni makcik tengok ni. Tak boleh agak. Yalah. Okeylah Tiara. Saya rasa kami gerak dulu. Oh, baik-baik. Hati-hati. Salam warahmatullahi. Umi hati-hati balik ya. Terima kasih. Baik-baik tau. Okey, Umi. Ni jalan dia ke sana. Kakak dah suka menyakat. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ni dia barang Ibu pesan tu. Alia mana, Ibu? Ada kat atas tu. Alia? Sekejap. Ramai kat kedai tadi. Ramai juga, Ibu. Tapi okeylah. Kenapa? Ni kakak kamu tanya kamu lah. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak boleh tanya ke? Dia tanya lah pasal tiba-tiba pula. Kamu berdua ni kan jumpa gaduh. Bila berjauhan, rindu pula. Tahu je dia ni. Dia ni mengada lah. Ibu masak apa tu? Masak apa lagi? Masak ayam lomak cili padi kegemaran kakak lah. Sebab kakak kan jarang balik duduk kat asrama. Jadi ibu masak sesuatu istimewa untuk kakak kan. Mana cik? Alia pun nak juga tapi nak kurang pedas. Apa kamu ni? Ini kan namanya cili padi. Cili padi mestilah pedas ke ibu? Dah. Ibu masak untuk kakak yang pedas, untuk adik kurang pedas. Okey? Kurangkan cili je. Encik Syah. Assalamualaikum Encik Syah. Tiara, mana benang yang Encik Syah suruh beli tu? Kenapa lama sangat? Ada ni dengan Tiara. Tadi Tiara belikan barang lucu untuk ibu. Sekarang ni Tiara dekat rumah. Lah, kenapa lah tak singgah butik dulu? Encik Syah nak pakai sekarang tau. Yelah. Tiara hantar sekarang. Okey, kita jumpa sekejap lagi Kenapa kak? Benang Encik Syah yang Encik Syah pesan tu, Tiara kena hantar sekarang lah. Oh, ya ke? Kalau macam tu, Alia nak ikut lah. Ish, tak payahlah. Siapa nak temankan ibu? Tu ibu masak ni. Tak apa, ibu boleh masak sendiri. Kamu berdua pergilah. Kesian Encik Syah tu seorang-seorang kat butik tu. Kalau bukan kerana dia, siapa lagi nak uruskan butik ibu tu? Tiara boleh uruskan tapi ibu yang tak nak. Tiara kan masih belajar lagi. Bila dah habis belajar nanti,
Tengoklah macam mana kan. Sekarang ni, cepat pergi butik tu. Bila ibu dah siap, panggil kan? Okey, Bu. Ikut tau. Yelah, jom lah. Okey, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natasha pereka fashion terkenal kat Malaysia tu Ni ada je lah korang ni. Pereka fashion terkenal. Ini benang yang pereka fashion terkenal minta tu dengan bungkusan yang hebat. Beli kat kedai mamak ke apa ni? Itulah. Korang dah makan dah? Cik Syah ada beli makanan sikit tadi? Alah, ibu baru je masak kat rumah. Ibu masak lemak cili padi. Alah, tu malah Cik Syah makan sekejap. Jom. Ciara tengah cuti sekolah kan sama dengan Alia? Tapi cuti seminggu je. Kenapa? Apa kata kalau korang berdua tolong Cik Syah dekat butik ni? Kenapa? Alia ada kerja? Tak ada pun. Bagus cakap macam tu. Bolehlah kita tolak Cik Syah. Lepas tu nanti, bila akak dah habis tam, Alia dah habis SPM kan, sementara nak tunggu keputusan tu, kita boleh tolak Cik Syah lagi. Kan? Okey. Tugasan pertama korang. Okey. Korang tahu tak mall kat sebelah tu? Tahulah bangunan sebelah. Butik City. Okey. Pergi kat sana. Yelah, korang tengok rekaan butik kat sana tu cantik ke tak? Alah, korang buatlah macam konon-konon korang ni pelanggan orang ke apa ke. Jadi nak suruh kita orang tiru? Astaghfirullahalazim. Meniru orang itu sarang dosa. Meniru orang itu sarang dosa. Dosa. Nyanyi pula budak Deko ni. Cik Syah bukannya nak suruh tiru ke apa ke. Tiru bulat-bulat sebiji-sebiji. Tak ada. Cik Syah suruh pergi. Nanti korang begitu, korang agak gambar tau. Cik Syah nak buat inspirasi je. Bukannya nak tiru bulat-bulat pun. Nak buat inspirasi bukan dosa. Nak buat inspirasi bukan dosa. Nyanyi pula dah. Naklah mula dulu. Terus rasa tak ada selera dah lepas dengar Cik Syah nyanyi. Biasanya. Bawa ni. Mau. Cik Syah dah banyak makan dah. Tiara pula. Akak, esok jadi ke kita nak pergi butik Cik Siti tu? Jadilah. Kenapa? Tak ada apa. Cuma Alia macam... Ibu. Wah, ni pedas tak pedas ya? Terima kasih. Baguslah. Alia bantu Cik Syah dekat butik tu. Bolehlah teman kakak kamu tu. Betul. Duduk kat rumah pun dia bukan buat apa-apa pun. Apa pula Alia tak buat apa-apa? Tiap hari Alia ada buat tau. Tengok ibu. Aduh kata Alia tak buat apa-apa. Apa pula dia tak buat apa-apa? Memanglah dia buat apa-apa ibu kan? Dia makan, dia minum, dia tidur. Dia makan, dia minum, dia tidur. Lepas tu dia ulang balik benda yang sama. Sebenarnya kakak ni kan rasa dah lama sangat tak bercuti dengan Alia. Jadi sebab itu akak nak Alia bercuti dengan kakak. Bercuti kat mana? Dekat butik Cik Syah. Percutian yang sangat bagus tu kan ibu kan? Betul. Dah. Dah kat sana pula jangan gaduh-gaduh ya. Asyik kata gaduh je. Mana ada gaduh? Kakak ni memang sayang dekat Alia. Sebab itulah kakak dah ni nak bagi ni lauk yang tak pedas. Nak ibu masak. Tak kuat banyak saya ibu dah masak banyak tu. Pusing nak senang ke nak pedas tak pedas ni dua. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ala barakatillah walhamdulillah rabbil alamin. Makan bekas ya. Mesti lapar tu sian dia.
Baiklah kakak ni. Oh, iya ke? Oh, terbalik. Terbalik. Maafkan saya. Nah, ambil. Pedas. Ada. Ayah. Nah, ambil ni. Tengok. Oh, ini. Pedas sangat. Dah, tak apalah. Ambil ni, tukar pinggan. Kesian ni. Kakak punya. So, yang betul lah Umi dengan mesin ni kan? Mestilah. Mesin arwah nenek ni. Arwah nenek bagi Kak Umi. Ya, dengan mesin ni jugalah Umi belajar menjahit tak? Kejap ya Umi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Iqbal, kau sibuk tak hari ni? Aku ingat nak ajak kau keluar. Aku nak beli barang. Ke kau ada kerja? Oh, kejap Umi. Tengah hari ni ada buat apa tak? Tak ada. Kenapa? Taklah, Iqbal ingat kalau Iqbal nak keluar dengan Zaini kejap boleh tak? Alah, boleh. Pergilah. Boleh? Terima kasih Umi. Sama. Zaini, boleh. Nak jumpa mana? Nanti aku bagi tahu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dah? Okey, bos. Sudah siap. Dah siap, Dah siap? Sudah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada masalah, jangan lupa telefon, ya. Boleh. Terima kasih. Kakak, betul ke kita kena buat apa yang Cik Syah suruh ni? Tak dosa ke? Dosa. Mana kakak tahu? Alia rasa dosa ke? Orang tanya dia tanya kita balik. Akak kan sekolah agama. Akak patutnya tahu adik ni. Alia sekolah biasa je. Belajar matematik. Astaghfirullahalazim. Ingat dekat sekolah agama tidak mempunyai matematik. Siap ada matematik tambahan lagi. Alia dah kenapa? Cepatlah kak. Sekarang ni yang kita buat ni akak rasa macam mana? Manalah kakak tahu. Sebab dekat sekolah ketika itu, ustaz tak sempat nak ajar ke ataupun ustaz memang tak tahu? Jadi akak tak tahu sekarang ni cerita dia. Biar betul lah kak. Akak tahun depan dah nak habis sekolah dah tahu. Takkan akak tak tahu? Dah memang akak tak tahu. Takkanlah akak nak tanya sesuatu perkara yang akak tidak pernah terfikir di akak fikiran akak yang mempunyai cerebrum medulla oblongata hypothalamus yang tidak membuat akak terfikir untuk bertanya soalan itu kepada ustaz. Ni mesti dekat sekolah ni akak banyak merembeskan hormon oksitosin kan? Sebab bercinta tu yang macam tak tahu semua benda tu. Alia ni pandai pula oksitosin. Cik siapa ni? Kawan sekolah kakak. Tadi kakak ternampak dia. Mana dah? Kawan sekolah? Lelaki ke perempuan? Tak ada apa-apalah. Tak penting pun jati nari tu. Yang penting sekarang ni, Cik Syah sedang menunggu laporan daripada kita. Ayo kita pergi sekarang. Nak buka langkah dulu ke? Buka dulu. Ingat tahu modus operandi kita. Okey? Mula-mula kita akan tanya harga dan Alia akan ambil baju tu letak dekat badan untuk kakak tangkap gambar. Lepas siap semuanya, tiba-tiba berlakulah panggilan kecemasan. Pura-pura je. Kau yang cara akak cakap macam ni, okey? Ya. Okey, sekarang ni kunci jam. Ya. Kunci jam. Nak kunci jam berapa lama? Sejam. Tak ada selama sangat tu. Ya, tengoklah berapa banyak yang kita kena cuba. 1 jam okey. Lambatlah. Semua nak kena cuba? Ya, semua. Sekarang ni pasang bunyi kuat-kuat supaya orang kedai dengar. Okey.
simpan telefon tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita buat benda tak elok. Astaghfirullahalazim. Macam mana ni nak mula dulu? Ini dah ni. Okey tak? Kau nak cari apa kat sini? Aku nak cari buku nota. Kau bukan dah banyak ke buku nota? Lain subjek, lain buku lah. Barulah senang nak masuk dalam kepala. Yelah. Ni, kalau macam tu aku jalan-jalan kat sebelah Izzah. Okey. Kejap je. Okey. Macam mana? Kita. Okey. Pusing. Okey. Satu. Pusing lagi. Okey. Okey dah tu. Okey dah. Kita tukar baju. Kakak pilih. Cantik sikit. Ya Allah, koyak. Macam mana ni, Kak? Aduh. Kita mana ada duit nak ganti ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Buka baju nak tengok. Tak, Cik. Tak sengaja. Tak apalah. Saya bagi harga murah-murah je. Sebagai diskaun saya bagi RM250. Mana kami kena beli baju ni? Yelah, kalau tak mana ada pelanggan yang nak beli baju koyak macam ni. RM250 tu harga lepas diskaun tau. Harga asal RM350. Mahalnya. Kami mana ada duit. Tak ada duit? Kalau tak ada duit, kenapa nak cuba baju ni banyak-banyak? Daripada tadi saya tengok. Okey, macam ni. Kami berdua balik dulu. Cik Siti duduk diam-diam kat butik Cik Siti. Kita orang akan dapatkan duit daripada seseorang. Ya? Tak boleh. Kalau nak balik, awak je balik seorang. Dia ni saya kena tahan kat sini sebagai jaminan. Maksudnya, saya jadi tahanan? Alamak. Ayah. Tapi muka Ayah memang sesuai jadi tahanan. Okey, tak apa. Ayah tunggu sini sekejap. Tahu. Cuba angkat telefon ibu dulu. Telefon ibu. Mana boleh nanti ibu marah. Okey, angkat telefon Cik Syah. Tunggu kat sini. Tunggu sini. Tunggu. Hello, Cik Syah. Tiara, dah dapat dah? Dapat. Tapi Cik Syah, kita orang dah terkoyakkan baju tu. Kita mana ada duit nak bayar, Cik Syah? Cik Syah bayarkan boleh? Itu kan untuk Cik Syah juga. Tiara, Cik Syah punya telefon tak ada bateri lah. Dengar tak? Hello? Cik. Dah koyakkan baju, nak mengharapkan aku pula yang nak bayarnya. Kau lah tak pandai nak buat kerja bersih. Pandai lah. Kenapa tu? Anak saudara saya koyakkan baju orang, harapkan saya pula nak bayarnya. Lambat lagi. Awak ni kenapa? Awak ni memang pandai berpura-pura kan? Saya suka tengok. Yalah, depan family budak-budak tu pijak semua budak nanti. Padahal awak dah tahu dah saya macam mana kan? Betapa saya tak suka je dengan mak dia orang tu. Tapi benda ni awak seorang je yang tahu tau. Jangan sampai nanti satu hari nanti awak pecah rahsia pula. takkanlah saya nak pecahkan rahsia. Apa-apa pun, keluarga tu saya ada rancangan, saya dah susun baik-baik. Dengan pertolongan awak, satu hari nanti diorang akan jatuh muflis.